Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anfa. Bagaimana cara dia untuk korang bayar parking menggunakan app Settle? Okay, let's go. Pertama sekali, korang buka dulu app Settle. Kemudian dekat bahagian sini korang pilih parking. Tapi before korang bayar parking, tekan parking, korang kena scroll ke tepi dulu dan tekan no vehicles ni, korang just tekan add. Sebab korang kena register dulu korang punya kereta lah. Okay. Kemudian dekat bahagian sini korang boleh masukkan plate number. Kemudian boleh pilih color, ada banyak jenis color. So masukkan color kenderaan korang. Kemudian jenis kenderaan, kereta ke, motosikal ke, truck ke. Kemudian kereta jenis apa, Alza ke, Myvi ke apa, boleh masukkan. Okay. Kemudian dah confirm semua, tekan add vehicle. Kemudian dekat bahagian sini korang boleh pergi ke parking dan korang pilih street parking. Okey, kat sini korang boleh pilih ada hourly parking ataupun monthly parking. So kalau nak bayar bulan pun boleh, kalau nak bayar hour pun boleh. Okey, so kita bayar hour lah. Macam saya sekarang berada dekat KL, so saya boleh pilih KL. Kemudian tekan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan korang kena tengok lah, macam saya dah on location, so dia automatic, dia akan detect lah location yang terhampir dengan saya. Sekarang ni saya berada dekat Jalan Genting Kelang. Jadi kalau korang berada dekat tempat lain, korang kena make sure area-area yang korang duduk tu adalah betul dah untuk korang bayar parking. Okay, so saya tekan Jalan Genting Kelang. Kemudian vehicle ni boleh change sekiranya korang ada kenderaan lain ataupun tambahan lah, korang nak bayar kereta orang lain ke, kereta kawan korang ke. So korang boleh tekan add vehicle. Macam saya dah pilih yang ni, so saya tekan yang ini sajalah. Dah confirm, kita pilih pula waktu berapa jam. Okay, sejam cukup. Kalau tak cukup boleh tambah lagi. So kalau dah settle semua ni, korang boleh tekan pay. Tapi make sure dulu dalam account Settle ada duit lah. Kalau tak ada duit, korang top up dulu. So dah settle, tekan pay dan itu sahaja guys. So korang relax je. So kalau ada DBKL datang ke, Majlis Pemadaran datang nak saman, dia akan check yang kereta korang dah bayar parking. Oh by the way guys, kalau korang masih belum ada lagi account app Settle, korang boleh download dulu account app Settle yang ini guys. Okay, tekan open dan download macam biasa. Lepas dah download, korang boleh register dan korang boleh masukkan kod GTZ2. Okay, so bila korang daftar guna GTZ2 ni, korang akan dapat RM7 dan saya pun akan dapatlah RM7 sekali. Okay, itu sajalah. Okay, kalau korang berminat, korang just masukkan je lah GTZ2. Terima kasih. Jadi itu saja guys, cara untuk korang membuat pembayaran parking menggunakan apps Settle. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Hello Anfa dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.